Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Iza binti Marzuni selaku wartawan bertugas. Hari ini, 3 Ogos 2026 telah berlangsungnya Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Perasmian Bulan Sains Sosial di Dataran Ilmu SK Taman Bukit Rambai. Majlis ini telah disempurnakan oleh Guru Besar SK Taman Bukit Rambai Puan Jamilah binti Ishak dengan kerjasama panitia PSV, muzik, PPKI dan prasekolah. Jom sama-sama kita saksikan. Aku berjanji dan ku bersumpah setia demi Tuhan dan negara akan ku korbankan jiwa. Aku berjanji akan satukan semua, kita bertahan bersama tanah air yang tercinta. Semangat wajah kan ku bertaruhkan nyawa demi sejahtera semua negaraku yang merdeka. Terus melangkah, tetap terpahat di dada, kita sejahtera bersama Malaysia. Malaysia. Aku berjanji kepada Ibu Pertiwi, kekal perpaduan ini terasa semangat madani. Semangat wajah kan ku bertaruhkan nyawa demi sejahtera semua negaraku yang merdeka. Terus melangkah, tetap terpahat di dada, kita sejahtera bersama Malaysia. Semangat wajah kan ku bertaruhkan nyawa demi sejahtera. Demikianlah liputan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Perasmian Bulan Sains 2026 di SK Taman Bukit Rambai. Semoga program seperti ini dapat menyemai semangat patriotisme, memupuk semangat serta meningkatkan kecintaan terhadap seluruh warga sekolah. Sekian sahaja daripada saya, wartawan TVPSS Tabura. Ingat, mata kami cerita anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.